Dia ubah muzik Melayu zaman tu. Dia mula sebagai penulis lirik untuk kumpulan Elcat. Kalau hampa tahu lagu-lagu hati orang dulu, mesti hampa tahu punya. Dia tubuhkan satu kumpulan yang bernama Kembara. Dengan siapa? Dengan S. Sahlan, Ahmad dan rakan-rakan dia lain. So untuk album pertama Kembara ni, sold out, meletup, kebabung. Lirik dia lain macam, muzik dia lain macam zaman tu lah. Dan cara dia persembahkan seni dia dan bercerita dalam lagu tu memang lain macam. Situlah nama Cik M. Nasir ni naik, bukan kau kaleng-kaleng punya. Dan ada orang bagi tahu M. Nasir ni naik bukan sebab dia handsome rupa dia, tapi sebab jiwa dia yang memang anak. Dalam keadaan tu, masuk dia era 80-an, 90-an ni kan, dunia muzik zaman tu dia berubah. Dan bila arus ni bertukar, orang mulalah persoalan kan, M. Nasir ni relevan lagi ke? Okey lagi ke? Ngam lagi ke kan? Zaman tu, zaman rock kapak dia tengah naik. Lepas pada zaman rock kapak tu, masuklah era pop balada. Lepas pada era pop balada tu, masuk pula zaman commercial pop. Banyak artis-artis yang sebelum tu tenggelam dan banyak yang hilang arah. Tapi powernya Cik M. Nasir ni, dia tak lawan arus tau time tu. Dia bentuk arus.